Kalau dia susah, dia akan tanya, nak makan hari ni kita nak makan apa? Betul. Kalau dia senang sikit, hari ni kita nak makan di mana? Bila dia senang sikit, hari ni kita nak makan siapa? Betul. Bila dia senang sikit, hari ni siapa kita nak makan? Review kita untuk filem yang kedua iaitu Ahmad Albab. Terbit dan ditayangkan pada 1968. Konteks dan tema tersirat dalam filem Ahmad Albab pula, Master. Okay, ini pun satu filem yang unik, very unik. Seorang bapa yang nak ubah cara hidup. Betul? Nak ubah cara perkahwinan. Satu benda yang unik berlaku. Kenapa filem tu dinamakan Ahmad Albab? Kan? Ahmad Albab. Dan kita ambil pula satu cerita daripada lagu dia. Dia menceritakan ini kisah gembala kambing. Ya, Hal dunia tak ambil pusing. pusing. Walau bukit selalu kering, hatinya tetap jujur dan beriman. Kahwin pula dengan gadis hartawan. Yang part sini penting. Dia dalam lagu tu menceritakan Ahmad Albab, maksudnya Ahmad tu dah ada nama. Ahmad Albab lahir ke dunia di gua berjumpa harta, gembala menjadi kaya seperti raja. So pertanyaan kita, siapa ni Ahmad Albab ni? Membawa kita ke babak yang menjadi teras pada cerita ni. Babak di mana Syawal kira kambing. Tuan-tuan, memandangkan pendekatan kita adalah membaca filem, kita akan bermula dengan babak-babak yang menjadi teras kepada satu-satu filem. Dan dalam konteks Ahmad Albab ni, iaitu di mana Syawal tengah kira semua kambing gembalaan dia dan dia mendapati hilang seekor. Kemudian apa jadi, Master? So dalam masa tu, dia duk kira ke kambing ni sudah, ada satu kambing tu sudah terlepas masuk dalam gua. Cut shot lah. Dia kira, ai, ada satu kambing. Kuat, ai, dia nampak. Kambing, dia panggil kambing tu, dia ikut kambing. Dia ikut kambing tu masuk, dia nampak harta karun. Dia mula nak pegang, dia kata, tu keluarlah satu jin. Apa jin tu kata? Jangan pegang. Hei manusia, jangan pegang. Ini Ahmad Albab yang punya. Apa dia bila dia balik rumah? Kenapa kau lambat balik Syawal? Mana kau pergi? Umi, ini ada cerita panjang lah Umi. Marilah duduk anak ceritalah. Bila dia tanya Mastura, apa dia tanya? Ente ada kenal ke siapa itu Ahmad Albab? Ente ada kenal ke itu Ahmad Albab? Dia kata ni Aladin apa? Kalau saya silap dia jawab macam ni, adik-beradik Aladin ke apa? Adik-beradik Aladin. Mungkin adik-beradik Aladin mungkin. Mungkin adik-beradik Aladin. Baguslah kalau siapa kenal itu Ahmad Albab, kaya kita dapat karun lah. Pertanyaan tak tu? Pertanyaan. Satu pertanyaan. Tengok scene ni, very important scene. Sudah bulan, jangan nangis, sudah. Bila dapat anak ni ada dia panggil sawan tangis. Sama tangis. Tawan tangis. Menangis. Dalam tu adalah pergi jumpa tabib, marah tabib. Torture. Last kali, penghulu pening lalat ni, kamu pening lalat sudah advise. Cuba bawa pergi jumpa apa? Kalau tak silap, cuba bawa pergi jumpa tok dia. Anak kami pun dipaksa lah. Anak mana tahu jaga anak. Macam ni? Mai, tok ni lah kan. Suka tak suka apa, macam apa tok. Ya, ke mana pun tok Tok lah, saya lah angkat dukung. Pi, apa, marah. Lah kali explain lah dalam bahasa Arab ni apa ya. Itu kata pintu Albab. Pak berhenti. Dia berhenti. Kadang-kadang dalam hidup ni
petanda-petanda yang berlaku bagi orang yang dapat membaca tanda tu, dia faham. Pintu. Oh, ini pintu. Oh, Ahmad Al-Bab. Dia dengar nama Al-Bab, dia dengar macam Syawal tu sudah dengar. Kata dia ambil, lari. Di sini macam mana kita nak tangkap cerita ni? Ingat tak satu lagu yang masa mula-mula lepas kahwin tu? Mula-mula lepas kahwin. Kampung Penilalat. Apa yang lagu tu kata? Dalam lagu tu ada satu kata-kata. Dari dulu berapa kali ana ceritakan kebahagiaan di tangan Tuhan. Dia stop itu. Siapa yang menceritakan kita kebahagiaan di tangan Tuhan? Satu soalan lah. Dalam lagu tu juga dia letak anak miskin dapat kahwin orang kaya. Siapa yang keadaan kurang sikit dapat kahwin dengan satu keadaan yang orang sedang sikit? Satu persoalan lah. Dan tadi lagu mula kita kata ada satu lagu ini kisah Gembala Kambing. Kalau kita tengok, kita renung balik dalam konteks cerita tu, dan dia jumpa satu benda di gua. Nama asal Ahmad, lahir ke dunia. Konteks lah, kalau kita renung di situ kita nampak, oh, dia cuba menceritakan sosok satu insan. Penceritaan dalam tu ada nasihat-nasihat. Nanti balik ada kejadian besar berlaku. Ingat tak masa biras dia? Kan, kita nanti balik ada kejadian besar, kena sabar. Baik, ni berlaku bila mana Syawal tunaikan janji dia yang dia kata dia akan bawakan Ahmad Al-Bab beberapa bulan sekali pergi bagi main dengan anak penunggu gua ni. Sedang tu pula penunggu tua ni pesan, nanti jadi satu kejadian, tetapi kau mesti mau sabar. Dan bila dia balik, dia mendapati bahawa Muharram dan Safar tak serik-serik lagi. Buat perangai lagi sekali. Dah tu dekat rumah Syawal pula tu. Adik ataupun abang ipar dia yang baru saja tolong mereka keluar daripada penjara. Jadi penunggu gua ni seolah-olah berpesan, siap-siap, benda ni akan berlaku. Jangan overreact. Cari sebab. Mesti ada sebab yang terdesak apa menyebabkan Muharram dan Safar ni bertindak sampai ke tahap ekstrim macam ni. Dan ternyata sebab dia adalah ulang tahun masuk Al-Buaya, pak mentua mereka ni akan datang. Jadi mereka terpaksa lah buat apa saja untuk nak impress pak mentua mereka ni. Ini nak menceritakan kisah hidup satu kaum di satu tempat. Hidup mereka macam tu. Kan dia kata menindas. Yang kaya kan dalam lagu isi pada Syawal tu sama kan dia, sama sendiri, potong memotong. Dia nak menceritakan kehidupan zaman tu, zaman jahiliah tu. Dia lebih senang lah tengok orang miskin berpotong royong, tolong menolong, daripada orang kaya yang suka potong-potong. Betul ke benda tu berlaku? Berlaku tak benda tu? Betul, berlaku. Benda tu akan berlaku apabila kelebihan berlaku. Lepas tu lah dia ada cerita lah, kalau dia susah, dia akan tanya, nak makan hari ni tak nak makan apa? Betul. Kalau dia senang sikit, hari ni kita nak makan di mana? Bila dia senang sikit, hari ni kita nak makan siapa? Betul. Bila dia senang sikit, hari ni siapa kita nak makan? Bila mau tahap dia kira, dia tak mahu makan dah. Macam mana aku nak makan orang ni pula? So, dalam konteks Ahmad Al-Bab ni, dia menceritakan itu. Walaupun kita kata Ahmad Al-Bab ni ada 2-3 watak kan, tapi budak satu orang. Dia menceritakan karun, jumpa di mana? Jumpa di gua. Siapa yang jumpa apa di gua? Siapa gembala kambing? Siapa yang menceritakan kebahagiaan di tangan Tuhan? So dan kita nampak siapa kahwin yang miskin dapat kahwin dengan orang kaya. So Piramli dia buat gambar, dia menyampaikan kisah-kisah kesabaran, taat, kan?
tolong-menolong, sedekah. Kan bila kita ada sudah kenal, aku nak tolong. Tapi bila rumah terbakar, kan rumah tu dah terbakar, kita bagi kat dia punya suruh pergi. Soalnya, Ya, rumah terbakar semua. siapa dia Ahmad Al-Bab ni? Siapa yang kata Ahmad lahir ke dunia ni? Pasal apa lagu tu dia kaitkan Ahmad Al-Bab lahir ke dunia. Pintu ni apa? Pintu ni apa? Yalah, pintu itu. Kenapa pintu? Kenapa pintu? Kalau kita renung daripada segi pandangan, banyak pengajaran-pengajaran yang kita boleh nampak. Bukan kita kata itu sebiji, tak. Dia buat gambar tu pun dia tak kata orang macam tu sebiji, tak. Tapi dia nak menceritakan sosok insan ni, dia mengajar orang pada kebaikan. Dia mengajar orang pada menceritakan kebahagiaan itu di tangan Tuhan. Untuk mendapat kebahagiaan kena bertuhan. Pada Allah kata hanya dengan mengingati Allah jiwa akan tenang. Tenang tu bahagia. Tenang. Yalah, capailah bahagia. Manusia sebenarnya bukan nak cari kebahagiaan, nak cari ketenangan. Ya. Tapi dia rasa dengan kebendaan tu dia boleh tenang. Tak. Allah kata tak. Allah kata hanya dengan mengingati Allah jiwa akan tenang. Membawa kita ke babak ulang tahun hari jadi masuk Al-Buaya yang pertama dalam filem tu. Kita rewind sikit ke hari jadi Pak Mentua depa yang pertama ni. Sebab kita nak connect dengan hari jadi Pak Mentua depa yang ending ni. Di mana Safura dan Suhara dengan Muharram dan Safar bawa hadiah yang masuk Al-Buaya memang akan datang lah. Tapi anak menantu Mastura dan Syawal ni pula bawa dah lah makanan harian yang biasa saja. Siap diasingkan lagi perasa tu. Seolah nak bagi tahu sesuatu lah kat Pak Mentua depa ni. Kehendakkah keperluankah? Kehendakkah keperluankah? Sekarang apa yang Mastura bawa? Mastura bawa roti, capati dengan kopi. Kan? Kopi tu perlu apa? Kopi tu perlu gula. Capati tu perlu apa? Garam. Perlu garam, bertawang. Jadi dia bercerita sini, hidup ni kita bergantung pada keperluan ke kehendak? Perlu. Hang buang yang perlu tu. Hang ambil yang kehendak. Benda harta ni kehendak. Ini perlu. Hang minum. Benda ni perlu. Lepas tu kalau kita tengok akhir tu apa dia bawa? Akhir ni hari jadi. Dia bawa apa? Allah dia. Apa Syawal bawa? Ya, Dia bawa masjid. Beriambang kat bapa dia. Nanti nak tahu tak bagaimana kekayaan? Kekayaan, kebahagiaan datangnya daripada Allah, bukan daripada bapa. Tadi dia menceritakan bab kebahagiaan tangan Tuhan. Kalau hang jadi tu hang kena main lah. Lepas tu dalam dialog tu sendiri, kena main. Kena main tu maksud apa? Bahkan yang hang ambil terima tu daripada pencuri. Nampak dia tu. Kami pencuri bapak di Sungai Syawal dia punya. Pasal apa? Nak impress orang. Kita nak impress orang. Allah tak suruh kita impress orang. Allah suruh membesarkan dia, akbar dia. Allah tak suruh impress orang. Apa berlaku? Kita impress orang. Dan kita mau orang impress kita kan, tu masalah dia. Bila orang tak impress kita kecewa. Bila orang tak impress kita kecewa. Orang tak pandang aku. So bila macam mana nak bagi orang pandang? Tipu lah. Rasuah lah, tipu lah. Nak kena kumpul, nak bagi hang puji aku. Gambar tu kalau kita renung balik, semua tu elemen tu ada dalam tu. Semua tu ada dalam tu. Lepas tu gambar Al-Bab ni semua. Ahmad tu nama siapa? Dan dilahir ke dunia. Nama awal dia siapa? Nama Ahmad. Dilahir ke dunia nama apa? Dan dia jumpa apa? Yang itulah uniknya almarhum. Dia buat satu filem. Dia nampak? Dan orang kata itu andai terpulang. Renung balik, cek balik satu. Memanglah filem ni adalah satu medium untuk menyampaikan cara karya dia.
Cara pemikiran, kalau dia abad, dia bukan pendakwah, dia bukan satu ulama, dia bukan satu hajrat nak sampaikan benda. Dia mengkaryakan, dia menyampaikan tu. Dia kata pemikiran filem adalah kerja Tuhan. Dia kata menyampaikan. Dia menyampaikan dakwah cara dia.